Mak Bidan. Bekas, makcik. Bekas. Badanku, aduh, bisanya, aduh, tolonglah Wak Bidan. Mengapa kamu mesti jadi begini? Aduh. Sabar nak, teguhkan hati, sabar. Aduh. Anak kembar, yang satu selamat, yang satu meninggal dalam perut ibunya. Tidakkah ada harapan untuk menyelamatkan dia, makcik? Tidak ada harapan. Makcik coba berapa daya, tapi tak upaya. Biar makcik panggil Bomo ya. Bang Kasim. Ada apa, Manis? Manis rasa tak ada harapan lagi, Bang. Janganlah kau cakap begitu. Semuanya akan selamat, Manis. Harapan sangat tipis, Bang Kasim. Anak kita yang lagi satu tak dapat aku lahirkan. Harus aku akan mati, Bang. Tidak, Manis. Tidak. Kalau sekiranya dapat kuberikan nyawaku sebagai ganti, aku ganti, Manis. Sudah terlambat, Bang Kasim. Kau hanya membuat aku gembira saja. Dan menunjukkan kasih sayang kau itu tak berubah sejak kita bertemu, Bang. Iya, Manis. Hanya kasih sayangku sajalah yang dapat kucurahkan pada kau, sayang. Jagalah baik-baik anak kita, Bang. Dan namakan dia Petir. Ada satu permintaanku yang penghabisan, Bang. Apa dia? Ada sebatang paku yang terpacak di tengkukku, Bang. Paku? Ya, sudah lama paku itu berada di situ. Tolonglah cabutkan, semoga kurang sakitku. Ya, aku udah jumpa pakunya, Manis. Tolonglah cabutkan, Bang. Aduh. Tidak. Mustahil kau butuhkan menjadi 3 perempuan yang berlainan, Manis. Terima kasih, Bang Kasim. Aku akan kembali. Aku akan kembali.
telah menjadi kepercayaan kepada setengah golongan manusia. Bila seorang perempuan meninggal dunia bersama-sama anaknya yang tak sempat dilahirkan, perempuan itu akan dapat hidup semula di dunia, tapi hanya sebagai kuntilanak. Abang Kasim, aku akan tunaikan perjanjianku. Aku akan hidup semula selepas setahun lamanya. Sal? Janganlah tinggalkan saya seorang. Saya rasa macam ada satu barang dalam rumah ini yang menjeramkan saya. Sudahlah, Sal. Janganlah Sal takut apa-apa lagi. Mari masuk sama Abang. Mari. Barangkali Sal terlalu penat bekerja sendirian di rumah ya, Sal. Tentang itu tidak menjadi apa-apa. Itu semuanya kewajiban saya. Yang saya mau ialah Abang Kasim di dalam gembira. Lebih-lebih lagi Abang merasa gembira, Sal.
bila Sal dapat melahirkan seorang anak lelaki nanti, Sal. Abang, biarlah saya naik ke bilik dulu. Badan saya rasa tak sihat. Maukah abang temankan bersama? Tak payahlah, Abang. Abang, kalau Mak Bidan datang, suruhlah dia masuk. Saya ada di bilik, ya? Baiklah. Anak kita Putri sudah tidur. Sudah. Pergilah berehat, ya, Sal. Pergilah. Kebetulan juga Mak Bidan datang lekas. Mari, Makcik. Mari. Istri saya sedang sakit di biliknya, Makcik. Pergilah Makcik masuk dulu, ya. Saya nak keluar beli sirih dan pinang sekejap saja. Pergilah. Kau yang bunuh istriku? Kau bukannya Mak Bidan. Siapa kau? Apa kau sudah tidak ingat lagi padaku? Kau lihat baik-baik. Lihat! Kau hidup semula setelah mati? Tidak. Tak mungkin. Aku datang kerana kau. Kerana percaya pada kata-kata kau semenjak aku nak mati dulu. Yang kau tetap cinta dan rela memberikan nyawa kau kepada aku. Kau menipu aku dan tidak jujur kasih sayang kau terhadap aku. Tapi aku masih tetap cinta padamu, Manis. Oh ya, kau memang cinta padaku. Sebab itulah kau kawin lain sepeninggalan aku mati. Nafsumu juga menewaskan kemurnian cinta. Kau akan menerima pembalasan atas apa yang kau telah lakukan. Sajalah tempatku meletakkan kasih sayangku. Kau akan hidup dan besar bersama-sama makhluk di dunia ini. Aku adalah kepunyaan makhluk yang raib. Tetapi aku sentiasa berada bersama makhluk seperti kau untuk menjaga keselamatan kau, nak.
Nasib baik tinggal satu saja. Allah. Tak payahlah. Aku pun tak suka minum kopi pagi. Saya menakutkan Encik. Iya memang. Sebetulnya saya tak pernah dikunjungi orang. Apalagi orang yang cantik seperti Encik. Sila duduk. Maafkan saya, kerana saya berani masuk dengan tidak dipersilakan terlebih dahulu. Tapi sudah terlampau jauh saya berjalan. Sedang anak saya pun kelaparan. Sayang nak saya. Saya boleh masakkan bubur, tapi sayang tak ada macis. Allah. Yan. Tak payahlah, Encik. Sia-sia saja. Sebatang macis pun tak ada di rumah. Apalagi kayu pun dah basah. Oh. Macam mana Encik buat ni? Dengan ilmu yang saya belajar beberapa tahun dulu. Boleh Encik ajar saya membuat ini? Ketukkan jari Encik itu ke batu. Nanti api akan menyala. Tapi sudah tentu mengambil masa panjang untuk belajarnya. Tak akan boleh jadi dengan 1-2 hari. Oh begitu ya. Kalau begitu Encik jaga anak Encik. Saya masakkan bubur ya. Sekejap lagi, anak Encik akan makan bubur nasi ini. Terima kasih, Encik. Encik sungguh orang yang baik budi. Nama saya Mat. Nama Encik siapa? Nama saya Manis. Dan ini anak saya, namanya Petir. Suami Encik mana? Sudah meninggal. Sudah meninggal? Oh, kesian. Anak Encik ini sehat betul badannya. Encik tak ada darah marah di sini? Tidak ada. Saya baru pertama kali datang ke tempat ini. Saya mencari kerja sebab saya mestilah bekerja untuk memberi makan anak saya ini. Ya betul. Sudikan Cik tinggal di pondok buruk saya ini. Saya ada bilik kosong di belakang cukup dengan pekakasnya. Walaupun saya orang miskin, tapi setakat sepinggan nasi untuk Cik dan anak Cik ini, saya tidak keberatan. Encik orangnya baik. Saya sangat berhutang budi pada Encik. Lupakanlah itu. Kita kan sama-sama manusia. Mari sini saya tunjukkan bilik Encik. Ini sebelah tabir ini, di balik tabir ini, ialah bilik Encik. Tapi sayang, tak pernah berpintu. Tapi Encik jangan bimbang. Saya orang baik, saya sembahyang. Terima kasih. Senang saya. Ya. Alah.
paham kali ini. Kenapa jari Encik tu berbalut? Terbakar ya? Apa Encik lupa tadi Encik coba dekat dapur tu. Jadi saya coba, tapi saya tak putus asa, saya mesti coba. Cantik ya. Nah, makan sayang ya. Cantik ya. Cantik ya. Tidur ya nak ya. Tidur ya sayang. Mak menjahit ya. Tak ada apa-apa. Selamat malam. Kenapa, Pemat? Kenapa Pemat bersedih? Manis, sudah 11 tahun semenjak kau tinggal di sini. Aku telah coba segala dayaku. Kau tengok, aku telah kecewa. Aku telah kecewa. Aku tidak dapat menyalakan api dengan jari aku. Kenapa Pemat tak cuba lagi? Aku? Tidak. Aku tak mau kecewa lagi. Lebih baik jangan, Manis. Janganlah berdegil macam budak-budak. Cubalah sekali lagi. Cubalah. Satu, dua, tiga. Wah! Wah, aku berjaya. Aku berjaya. Tapi apinya besar sangat. 11 tahun aku belajar, aku berjaya. Aku beri tahniah kepada Pemat sebab Pemat berjaya. Betul. Pakcik telah berjaya. Pakcik nyalakan api dengan jari pakcik sendiri. Betul ke, Pakcik? Oh, kau tanya mak kau kalau tak percaya. Tapi apinya besar sampai nak membakar bumbung rumah. Bagaimana pelajaran kau ini hari petir? Bagus, Mak. Besar ke api? Besar ke api? Besar, mari kau tengok. Aku tunjukkan. Jangan dekat, jangan dekat. Petir tak takut dengan api. Ya, iya, tak takut api. Jaga. Apinya besar, dibakar dalam rumah. Jaga, ha? Satu. Satu.
kau belajar dan siapa beritahu kepada kau? Kawan-kawan sekolah, Mak. Dia kata Pontianak itu mukanya buruk. Boleh bunuh orang, boleh bakar rumah. Apa betul ke, Mak? Jangan didengarkan perkara yang macam itu, nak. Sekarang janji dengan Mak, ya. Jangan disebutkan tentang perkara itu lagi, nak, ya. Baiklah, Mak. Manis. Apa dan kau tadi? Udah. Itu budak sombong datang, ya. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Beras ini untuk makku dengan pakcikku. Peduli apa? Kau banyak sombong. Kau tak kawan kita orang. Kau pikir kau banyak macam mak kau? Diam! Jangan sebut nama bapakku. Ku bunuh korang semua. Kau tiada bapa. Tunggu dia, Petir. Tunggu dia. Tunggu dia. Tunggu lagi. Tunggu dia. Tunggu dia. Tunggu. Jangan lagi. Tunggu. Okey. Sudah diam. Tunggu dia. Sudah, Petir. Apa sudah jadi, Pakcik? Mari kita pulang. Manis, kau mesti ada bersama menyaksikan bagaimana dia bergaduh. Seumur hidup aku tak pernah tengok budak bergaduh macam dia. Dia mempunyai tenaga 10 orang. Oh, budak-budak yang nakal 4 orang itu, dia pukul tercampak jauh. Oh, Mak, bukan saja budak 4 tu dia pukul, tapi aku dia tumbuk. Dia tendang kaki aku. Dia sepak aku jatuh sampai dekat air. Kau jangan marah. Dia jangan pukul dia, ha? Aku tak apa-apa, ha? Manis, jangan pukul dia, Manis. Ingat, Manis, jangan pukul dia, ha? Maafkan aku, aku nak tukar kain. Nanti aku gantikan kain pintu. Petir, tengok Mak, nak. Petir pun tak tahu apa yang telah terjadi, Mak. Petir tahu, Petir mau bunuh, Mak. Petir mau bunuh, Mak. Sudahlah, Petir. Petir, Pakcik ada bawa surat daripada Halimah. Nantilah tak sabar lagi.
aku, Petir? Bolehkah Mak tolong kau, Petir? Terima kasih, Mak. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Hanya pasal Dokter Sulung, Mak. Dokter Sulung? Siapakah dia? Dia adalah seorang dokter dalam ilmu ilmiah. Dia pun tak tahulah apa sebenarnya. Tabiatnya ganjil sekali, Mak. Dan Peti ada jumpa dia sekali di rumah Halimah. Oh, baru Mak ingat. Setengah orang menganggap dia orang yang ganjil. Bekerja di bilik ilmiahnya seorang diri. Di rumah yang buruk dan lama itu. Kenapa dia, Nak? Baru-baru ini, Dokter Sulung ada menaruh hati pada Halimah. Tapi Halimah tengok mukanya pun benci. Kalau si tua kutub itu menyentuh sehelai rambut Halimah, Peti bunuh dia, Mak. Petir, jangan cakap begitu, Nak. Peti minta maaf, Mak. Hanya Peti tak dapat melupakan semua ini apabila Peti ingatkan wajah Dokter Sulung. Jangan kau ganggu aku. Dokter Sulung. Ah, Dokter Bahtiar. Maafkan saya, Dokter. Saya sangkakan orang gaji saya tadi. Sebab dia selalu suka mengganggu saya. Silakan, Dokter. Silakan. Apa ini? Saya dengar Dokter Sulung menyelidiki rahasia bagaimana orang tua boleh menjadi muda. Betul? Ini bukan rahasia kemudaan, tetapi rahasia kuasa gaib. Kuasa gaib? Apa Tuan tidak percaya? Nanti saya akan buktikan kepada Tuan bila sampai masanya. Percayalah, saya berjanji. Sebelum itu, saya minta pertolongan dan jasa baik dari Tuan. Pertolongan dan jasa baik dari saya? Apa ini, Dokter Sulung? Tuan seorang ahli ilmiah yang pandai. Minta pertolongan kepada orang lain? Saya sangka Tuan tentu sudah ada mempunyai kuasa gaib. Janganlah bergurau, Dokter Bahtiar. Kepada Tuan sajalah tempat saya meletakkan harapan dalam soal ini. Baiklah, saya akan tolong Tuan. Katakanlah. Terima kasih. Sila duduk, Tuan Dokter. Bagus. Saya percaya Tuan tentu boleh menolong saya dalam perkara ini. Tetapi jangan perkara yang mustahil. Tidak, bukan perkara yang mustahil. Cuma Tuan sampaikan kata-kata saya kepada Bapak Halimah yang saya telah jatuh cinta kepada Halimah. Tuan, mustahil. Apakah yang mustahilnya? Dokter Bahtiar, saya juga seorang manusia biasa. Tetapi Halimah terlalu muda. Dia boleh menjadi pangkat anak kepada Tuan. Saya tidak peduli itu semua. Yang saya tahu ialah saya cinta padanya. Saya sanggup menjaganya dan menghiburkan hatinya. Baru saya tahu apa sebabnya Tuan memperhambakan diri di dalam bilik ilmiah ini. Dokter Bahtiar, penyelidikan saya tidak ada kena-mengena dengan perkara ini. Dan selepas saya mendapat benih rahasia. Rahasia apa? Lupakan sajalah. Dokter Bahtiar, maukah Tuan berjanji dengan saya untuk bercakap dengan Bapak Halimah? Entahlah. Tetapi betulkah Tuan boleh menghiburkan hati Halimah? Dan jikalau dia cinta dengan orang lain, bagaimana? Itu tak mengapa. Saya dapat menguruskannya. Tapi yang saya mau ialah persetujuan dari bapaknya tentang perkahwinan kami. Tuan adalah sahabat baiknya. Dan saya juga. Saya sangat perlukan pertolongan Tuan. Tolonglah. Baiklah, saya akan tolong. Bila? Besok. Jangan. Malam ini. Malam ini juga sampaikan. Bolehlah. Terima kasih Dokter Bahtiar.
Terima kasih. Tuan Bakhtiar, saya tidak sangka Dokter Sulung itu cintakan anak saya. Padahal sudah lama bersahabat sama saya. Itu bagus. Dokter Sulung orangnya baik. Dan seorang dokter yang pandai. Itu betul, Tuan. Tetapi sebaliknya anak saya tidak sebaya dengan dia. Karena anak saya itu muda sangat. Kalau begitu, kalau dia datang nanti meminang, jangan putuskan. Pikir habis-habis. Baik, saya pikir yang habis-habis nanti, Tuan. Saya hendak melihat orang sakit. Saya. Selamat tinggal. Terima kasih. Selamat malam. Tiada lagu dapat menghiburkan. Jika kasih tumbang harapan, dahannya kering, bunga tergulai. Kelopak gugur menanti layu. Lagu yang kau nyanyikan itu sungguh sedih, Halimah. Petir, aku sangat gembira yang kau telah datang. Duduk, Petir. Ada berita yang sangat sedih nak kukatakan padamu. Berita apa, Halimah? Katakanlah padaku. Dr. Sulung sedang berada di dalam rumah bersama Bapa. Dia sedang meminta persetujuan Bapa untuk kahwin denganku. Jadi? Aku tak tahu apa yang nak ku buat. Dr. Sulung adalah kawan baik bapakku dan... Oleh kerana dia kawan baik bapak kau, mungkin bapak kau akan setuju permintaannya. Minta-mintalah jangan. Maukah kau menurut kemauan bapak kau? Halimah. Halimah. Halimah, kau tidak menjawab pertanyaanku. Bagaimana kalau bapak kau mau kau kawin dengan Dr. Sulung? Entahlah,
Tapi aku terpaksa menurut kemauan bapakku. Tapi bagaimana pula aku? Oh, Petir. Ada apa, Cik? Cik Lima punya apa tak panggil Atat? Cik Lima! Cik Lima! Cik Lima! Cik Lima punya apa tak panggil Atat si Kalang? Dokter Sulung masih ada di dalam, Cik? Atak. Tapi saya tengok Atak sikit hilang, mah. Itu lokto lah sikit ganjil lah. Dia tak makan, tak minum, kita orang punya loma tahu. Tak tahu apa punya orang. Halimah, lekas sikit. Bapak kau sudah menunggu kau. Petir, masuklah bersama Petir. Petir, mari Petir. Berdoa semoga kita selamat. Apa kabar, Rukia? Kabar baik. Petir, mari sekejap. Kau jangan bimbang. Aku tetap sebelah kau. Terima kasih, Rukia. Makcik. Lekas pergi masuk. Selamat datang. Halimah, gembira hatiku dapat bertemu dengan kau. Terima kasih, Tuan Dokter. Petir, aku tak sangka yang kau ada di sini. Aku mau bercakap dengan Halimah sekejap. Saya jemput dia, Bang. Oh, Tuan Dokter. Tuan Dokter, pernahkah jumpa dengan pemuda ini? Inilah dia Petir dan ini Dokter Sulung. Aku biasa dengar nama kau. Begitu juga saya. Sila duduk. Silakan duduk, Tuan Dokter. Mari, Petir. Mari Petir duduk. Sila duduk, Tuan Dokter. Halimah, tuangkan teh. Encik, Atik. Encik, itu lo tobat yang mau cakap sama encik tu telefon biar lalang yang cakap banyak muksaknya perkara. Si Kalang juga. Baik, makan sebentar. Ati, tolong ambil kunci aku di bawah ya. Main encik. Tehnya ini dah sejuk. Maafkan saya tukar yang baru. Sila. Halimah, mari makcik tolong kau ya. Tapi saya sangka malam semalam Tuan Dokter menjadi wakilnya Tuan Dokter Sulung. Maafkan saya. Saya telah mengetahui satu rahasia. Tetapi jangan kau tanyakan rahasia apa itu. Melainkan kau dengarkan nasihat aku ya. Jangan kau kawinkan anak kau dengan Dokter Sulung. Ya. Ya, kenapa Tuan Dokter? Kau keras kepala ya. Aku mau kau tinggalkan si Halimah. Dia akan jadi istriku. Tuan Dokter, mengapa Tuan mau kawin dengan perempuan yang tidak menyintai Tuan? Dia takkan sudi menerima Tuan. Nanti kau akan lihat sendiri. Ini dia teh panas, teh panas, teh panas. Tuan Halimah, duduk Tuan Dokter, silakan duduk. Lu apa pikir sini? Culik kah?
Ayah, tolonglah. Haji, kenapa lu kena curi? Ayah, gua utuh itu. Tiga jawab dia. Bilang tu tiga jawab ayah. Ini uno kaget kau kayak jam. Gua jauh mana? Ayah. Apa yang terjadi? Kenapa, Apa yang sudah terjadi, Rukia? Barangkali dia jumpa hantu, Bang. Tolong angkat masuk dalam. Tolong. Terima kasih banyak, saudara. Ya, terima kasih gue. Selamat. Balik semua anak. Balik kamu. Tuan Dokter Sulung, saya mau bercakap sama Tuan Dokter. Boleh? Maafkan saya, Petir. Petir. Jadi, kau akan turut kemauan bapak kau? Petir, kau harus mengerti. Petir. Aku bunuh dia. Tidak. Aku takut bini aku di rumah lah. Tapi tak suka aku kau. Amat. Sekarang, engkau 2 orang pergi sebelah sana. Aku 3 orang pergi sebelah sini. Lekas! Ya, dia telah lari bila mendengar kau orang semua datang. Arah kemana dia pergi? Sebelah sana tadi. Mari kita pergi. Lekas. Adakah siapa yang terbunuh olehnya? Ya, kawan saya Mahamud. Kematiannya terlalu dahsyat. Adakah baik, Petir? Ya, saya baik.
Oh, Tuan di sini, Dr. Bahtiar. Saya menunggu kedatangan Tuan, Dr. Sulung. Sanggup rupanya Tuan datang ke rumah ini sesudah apa yang Tuan telah buat pada diri saya. Tuan telepon kepada Asram dan menasihati dia supaya dia jangan menerima lamaran saya. Tuan seorang sahabat saya yang baik, telah mungkir janji. Saya terpaksa membuat begitu karena saya ada bukti yang tepat. Apakah buktinya yang tepat dapat Tuan beri kepada saya? Dapatkah Tuan menerangkan apa artinya lukisan hantu yang tak berbadan ini? Tuan mengganggu urusan saya, penyelidikan rahasia saya. Tuan katakan penyelidikan. Tuan percaya kepada barang yang mustahil. Bodoh, mana ada perkara yang mustahil? Ini bukan lukisan. Ini adalah tokoh yang telah saya bentukan yang bernama Polong. Polong tidak ada, Tuan Dr. Sulung. Itu adalah khayalan belaka. Merape, Polong mesti ada. Tetapi kalau iya pun, apa ada kena-mengena tentang pencerobohan Tuan pada malam ini dengan penyelidikan saya? Dr. Sulung, orang yang hilang akal saja yang mengatakan polong dan barang yang mustahil itu ada dalam dunia. Itulah sebabnya saya tak membenarkan anak sahabat saya kawin dengan orang yang gila. Jadi, kau anggap aku orang gila ya? Saya akan tunjuk dan buktikan kepada Tuan yang Tuan mengatakan segala perbuatan dan penyelidikan saya adalah khayal yang tak masuk di akal. Lihat baik-baik, Dr. Bahtiar. Bukan saja saya menciptakan Polong, tetapi Tuan juga akan menerima pembalasannya atas pencerobohan Tuan di mata Tuan sendiri pada malam ini. Dr. Bahtiar, berhentikan pekerjaan yang tak berguna itu, Dr. Sulung. Saya akan menciptakan Polong di hadapan Tuan. Dr. Sulung!
darah apakah yang mengalir di tubuhku sehingga aku menjadi binatang? Kenapa aku membunuh? Kenapa? Aku mau hidup sebagai manusia, bukannya sebagai binatang. Aku tak mau lagi terjadi semacam itu. Lebih baik aku mati daripada hidup sebagai binatang. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau! Petir, kenapa kau memekik? Tidak, Mak. Petir hanya bermimpi. Adakah yang mengganggu perasaanmu, Nak? Tak ada, Mak. Tak ada apa-apa. Petir, aku ibumu, Nak. Aku tahu ada yang mengganggu perasaanmu. Katakanlah apa sebabnya. Tidak, Mak. Tak ada apa-apa. Tinggalkan saja Petir sendiri. Ngua cakap betul, apa ngua nyumpah punya si malam ngua cakap ngua tak boleh jadi takut sama ngua tau, ngua melali punya orang tau. Ha, betul ngua cakap. Lu bilang lu banyak berani. Haji, gua dengar lu jumpa tu semalam. Ngua nyumpah lah sekali, ngua nyumpah ngua terus pingsang ni. Apa macam lupanya? Ngua mau cakap sama lu orang pun nanti lu orang tak percaya, susah lah. Apa macam tu? Ha, dia bayar. Ha, mula-mula. Ini macam tau ngua nyumpah satu pelumpang banyak. Cantik sekali. Sekali dia punya muka tukar. Jadi macam hantu tu macam. Tak berapa jauh sama gua ni macam lah. Gua fikir tu mesti Pontianak atau Polong tu tahu. Gua pun tak tahu. Pontianak Polong. Apa macam lu boleh percaya ini semua? Sekarang tak ada lagi Pontianak Polong lah. Mau aku? Berapa lama aku sudah perempuan cantik? Dia tak jadi Pontianak Polong. Itu tengok si malam yang buka itu bukan mimpi punya, itu betul punya tahu. Ha. Mat, Pontianak memang ada. Selalu tinggal di atas pokok kabu-kabu, tahu? Rumahku ada pokok kabu-kabu. Aku mau mesti mau potong lekas. Kenapa engkau mau potong? Bukankah itu Pontianak perempuan yang cantik? Ya, lu tak tahu. Itu perempuan betul cantik, tapi sekali tukar dia punya muka macam orang tua, macam hantu tu macam tahu. Ha. Ha. Aci, kau tidak mengerti. Kalau ada paku, kau boleh paku itu tengkok Pontianak, itu boleh jadi cantik. Kalau sudah cantik, kau boleh kahwin. Woi, kalau begitu kasih sama aku Pontianak sekarang. Kasih sama aku Pontianak sekarang. Kasih sama aku Pontianak sekarang. Aci, cô Liêu hỏi mẹ. Xin mình ngồi sở tại Bắc Cung hay bên đâu ạ? Oh, Liêu lah tanya itu tak pekong semayang punya mana apa? Ah, sana. Hai tahu tôi lah mah. Sana. Tôi lah mah. Sana itu. Ha. Kalau dia Pontianak, aku paku tengkuknya dengan paku. Kawin. Bagaimana kau tahu aku bukan Pontianak? Dia cakap kulayu ah. Mau fikirlah tak tahu cakap kulayu lu tahu.
Nampaknya kau ni bersedih. Tidakkah kau suka Bapak menolak pinangan Dr. Sulung? Ya, suka. Aku berbesar hati, Halimah. Kau kata kau besar hati, tapi cahaya di muka kau masih kelihatan muram. Mengapa, Petir? Halimah, kalaulah mukaku mengerikan kau, masihkah kau cinta padaku? Tapi kau bukan semacam itu. Aku cinta dan sayang kau dengan seluruh jiwaku, Petir. Ya, aku betul-betul mau tahu, Halimah. Jawablah pertanyaanku. Bagaimana kalau aku bukan aku sekarang ini? Dan bagaimana pula kalau aku menjadi seorang jembalang atau pembunuh, Halimah? Janganlah kau bercakap perkara yang dahsyat-dahsyat itu. Kau bukannya jembalang ataupun pembunuh. Tapi kalaulah terjadi semacam itu, bagaimana perasaan kau, Halimah? Aku tetap mencintai kau. Tak mungkin, Halimah. Kau tak harus bercakap begitu. Aku cinta padamu, Petir. Aku tak akan mungkir. Tidak. Oh, kekasihku. Janganlah menyiksakan dirimu. Aku cinta padamu. Percayalah padaku, Petir. Halimah. Maafkan saya tak dapat memberi keputusan dan saya tidak mengizinkan anak saya kawin dengan Tuan Dokter. Tuan Ashraf, beri saya peluang bercakap. Tuan Ashraf. Ashraf. Halo. Halo. Sudahlah, Makcik. Halimah. Sudah, Halimah. Apa boleh buat? Kita punya nasib. Makcik, biarlah Petir beritahu kepada pihak yang berkuasa. Baik. Makcik, tolong tengokkan Encik di dalam, ya. Ya, Encik. Apa macam saya si kalang, Encik? Ya, tapi kau tolong.
Mari adik, mari kakak, mari nenek, mari uak. Bawa duit banyak-banyak, beli sate tanggung enak. Sate, sate. Timun bawang dan ketupat. Sate, sate. Sambal kacang, sambal kicap. Lekas makan saja banyak-banyak, tapi ingat tak boleh hutang. Orang kenal King Kodobel, saudagar sate sudah lama. Ada kedai bawang hotel, uang panggil di kaki 5. Semalam kepala wak pusing, berniaga habis sampai kering. No money, tak ada duit, sebab orang punting. Baliknya aku bertengkar, habis mukaku dicakar. Biniku ambil pengandar, aku cabut tidur di luar. Sate, sate. Sambal kacang taruh serai. Sate, sate. Boleh makan bayar tunai, bawa pulang saya boleh bungkus. Beli saja agak 100. Mari adik, mari kakak, mari nenek, mari uak. Bawa duit banyak-banyak, beli sate tanggung enak. Sate, sate. Timun bawang dan ketupat. Sate, sate. Sambal kacang, sambal kicap. Lekas makan saja kenyang-kenyang, tapi ingat tak boleh hutang. Orang kenal King Godobel, saudagar sate sudah lama. Ada kedai bawang hotel, uang panggil di kaki 5. Sate, sate. Sate, sate. Sate, sate. Sate. Halimah, Dokter Sulung sudah lama menunggu kau. Selepas aku mendapat kabaran tentang ayahmu, dengan tidak lengah lagi aku datang kemari. Malang sungguh nasibmu, Halimah. Terima kasih, Tuan Doktor. Silakan duduk. Terima kasih. Halimah, kau mau minum teh? Tak payahlah, Makcik. Tak takutkah kau tinggal di rumah ini, Halimah? Apa saya nak takutkan? Makcik Rukiah dan Aci ada tinggal bersama-sama dengan saya. Sekarang bapak kau telah meninggal dunia. Tidakkah kau perlu aku untuk menjagai diri kau dan makcik kau, Rukiah? Sungguh baik budi Tuan Doktor. Tapi saya tak dapat menerima pelawaan Tuan Doktor itu. Maafkanlah saya. Mengapa, Halimah? Aku ada uang dan aku ada kuasa. Kuasa yang tidak ternilai harganya. Kawinlah dengan aku. Maafkanlah saya, Dr. Sulung. Tapi saya tak cinta pada Tuan Doktor. Dusta! Mana boleh hidup pada cinta saja? Uang yang dapat memberi segala-galanya. Aku sanggup beri apa saja pada kau. Asalkan kau kata iya. Tuan Dokter, nampaknya Tuan sudah melewati daripada batas. Bukankah Tuan sudah dengar sendiri dengan terang apa kata anak saudara saya? Dia tidak cintakan Tuan. Jadi saya rasa ada lebih baik tinggalkan rumah ini. Jangan menghina, Rukiah. Apa ada lagi untuk kau berdua hidup sepanjang umur kau? Ialah kehormatan dan pribadi. Dokter Sulung, pergi dari sini. Rumah ini telah kusumpah. Kau terima kecelakaannya nanti.
Petir, apa yang kau menungkan? Peti merasa sedih, Pak Cik. Semasa kematian itu berlaku, Peti telah berjumpa dengan titisan darah menuju ke rumah Halimah. Perbuatan siapakah ini? Mungkin ada rahsia yang tersembunyi di sebaliknya. Dan Peti rasa nyawa Halimah juga sedang terancam, Pak Cik. Iya, betul, Petir. Tapi apa yang boleh kita buat? Maafkan saya. Saya telah mendengar apa-apa kamu berdua bincangkan. Bolehkah saya tolong? Saya tak fikir awak boleh menolong. Saya cuma boleh nasihatkan. Tapi nasihat apa yang dapat Makcik berikan? Menurut kata-kata orang, sebagian rahsia yang besar dapat dipecahkan dalam hutan. Jadi maksud Makcik ada satu rahsia yang besar dalam hutan yang dapat menyelesaikan rahsia keajaiban alam ini? Awak tunjukkan. Saya sanggup pergi. Kenapa tak pergi ke Gunung Ledang? Mungkin nanti kau di sana dapat berjumpa dengan orang bertapa atau orang keramat. Dia akan terangkan, akan memberi pertolongan kau. Tetapi ada sungai di pertengahan jalan yang terpaksa kau menyeberanginya. Terima kasih, Makcik. Terimalah ini. Terimalah. Petir, sekarang aku nasihatkan kau tinggal dan jaga baik-baik Halimah. Biar aku pergi ke sana. Tapi tempatnya jauh, Pak Cik. Biarlah Peti pergi bersama Pak Cik. Tak payah, biar aku pergi seorang. Baiklah. Jaga baik-baik ya, Pak Cik. Boleh aku menyeberang sungai yang begini lebar? Macam mana tak boleh? Kau belum cuba. Cubalah. Siapa bercakap dengan aku, ha? Barangkali aku bercakap sendiri. Jangan jadi bodoh. Tak ada manusia yang bercakap pada dirinya sendiri. Siapa yang bercakap dengan aku? Oh. Apa kau burung bercakap dengan aku? Aku seumur hidup tak pernah dengar burung bercakap, tahu? Aku pun tak pernah dengar burung boleh bercakap. Siapa bercakap? Oh, barangkali pokok. Orang mengatakan pokok yang besar, pokok yang ajaib di hutan pandai bercakap. Apa kau bercakap dengan aku? Aku pun tak pernah dengar pokok ajaib boleh bercakap. Siapa bercakap dengan aku, ha? Terangkanlah, terangkan siapa bercakap dengan aku. Kenapa kau tak pusing belakang? Pusinglah. Ya, akulah yang bercakap. Kancil pandai bercakap. Kau tahu, kalau aku pulang ke kampung, aku terangkan sama orang. Yang aku bercakap dengan Kancil, orang bilang aku gila. Tapi kau memang sudah gila. Aku tahu kau seekor haiwan yang sangat bijak. Aku minta kau punya pertolongan. Bagaimana caranya nak menyeberang sungai yang lebar, dalam, orang bilang banyak buaya? Jangan jadi bodoh. Sungai itu cetek. Tak ada buaya. Turunlah dan periksa sendiri. Aku turun. Aku turun. Kau jaga kapal aku, ya? Baiklah.
menyeberang sampai sana dengan jalan kaki. Cuba lagi 2 langkah. 2 langkah. 1, 2. Cetek. Coba lagi. Pastikan betul-betul sebelum kamu menyeberang. Tak payahlah. Aku boleh melangkah banyak-banyak. 1, 2, 3. Apa ber... Ini kau punya pasal. Kenapa kau suruh aku langkah banyak-banyak? Sebenarnya kau tak payah menyeberang sungai itu. Kerana segala jawaban rahsianya ada pada aku. Marilah. Kenapa kau tak bilang aku tadi? Kau aniayakan aku. Mengapa kau nak menyeberang sungai itu? Ini kau punya pasal tau sampai aku basah kuyup. Sudahlah, jangan berungut. Mari sini lekas. Aku boleh tolong kau. Apa yang kau mau? Sebenarnya aku nak mencari rahsia pembunuh yang sedang bermarajalela di kampung aku. Oh, itu yang kau mau. Itu senang saja. Mari sini. Mari dekat aku. Mari sini. Bisikkan di telinga aku. Mari sini. Mari. Mari dekat-dekat. Baguslah Pakcik dah pulang. Petir merasa bimbang, Pakcik. Pakcik jumpakah dengan orang betapa tu? Tidak, Petir. Pakcik jumpa dengan kancil pandai bercakap. Barangkali matahari terlampau terik, otak Pakcik pun dah mereng. Bukan pasal matahari terik, bukan pasal otak aku mereng. Mata tak ada lagi. Aku nak cakap kau apa yang kancil itu katakan. Katanya kita disuruh selalu berada di keliling rumah Halimah. Hantu itu akan datang lagi ke sana. Kita tunggu saja hingga kita berjumpa kepada Tete Sandara. Apabila kita berjumpa, kita ikut jejaknya sampai kepada sarangnya. Mungkin dia akan datang pada malam ini. Mungkin juga. Mari kita ke sana, Pakcik. Mari. Ya, mari Pakcik. Mengapa sunyi ya, Pakcik? Lekas pergi minta pertolongan, Pakcik. Apa macam kau? Tak apa, Pakcik. Betul boleh jaga diri betul. Lekas, Pakcik. Tolong!
Kau bunuh aku ya. Kau takkan lepas. Kau dan Halimah akan menerima balasannya. Nanti kau ingat. Kau ingat. Halimah. Halimah. Halimah, Petir, apa sudah jadi? Mati? Tidak, Pakcik. Dia cuma pingsan. Pak, Dr. Sulung dah mati, Pak. Dialah yang menjadi hantu. Tolong! Ayah, Cik Lima. Ayah. Mati Loki amat lah. Mati jangan dekat mati. Halimah di mana? Halimah tak sikit luka tapi tak apa-apa. Halimah. 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 Makcik, biarlah saya bawa dia masuk dalam dulu. Petir. Aku telah
bunuh. Mak. Mak. Kenapa? Ada soal mustahak yang aku nak cakapkan, Mak. Ya, Nak. Apa itu? Mak, aku... Ya, Nak. Katakan sajalah. Hanya soalnya Halimah, Mak. Soalnya macam mana? Kau sudah berubah haluannya. Dan tak cinta dia lagi kau. Aku cinta Halimah lebih daripada nyawaku sendiri, Mak. Aku khawatirkan tentang keselamatannya, Mak. Jiwanya terancam. Kau hanya menakuti aku saja. Jangan khawatirkan tentang makhluk ajaib itu. Tapi, Mak tak tahulah. Makhluk ajaib itu sangat ganas, Mak. Seperti anjing serigala. Petir. Aku berani jamin. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri Halimah. Percayalah. Aku akan lindungi dia seperti melindungi dirimu. Tapi, Mak, aku... Jangan takut, Nak. Aku akan jaga dia dari sekarang. Mudah-mudahan selamat. Petir, tadi Pakcik jumpa Aci dengan Rukia di kedai. Katanya Halimah nak jumpa kau. Apa sudah jadi yang tak menyenangkan hati? Janganlah Bapak susahkan. Dia hanya bimbangkan Halimah. Oh, aku juga bimbangkan pasal hantu-hantu dekat kampung ni. Ma, Petir... Tak usahlah disusahkannya, Petir. Manis. Hei manis, nasib baik. Aku tak jadi kahwin dengan kau pada 20 tahun yang lalu. Kenapa Mak cakap begitu? Kalau jadilah, apa orang kata macam bapak sama anak. Aku dah tua gini, kau masih muda-muda saja. Apa ilmu yang kau pakai? Aku tak tahu, tak ada tua-tuanya. Coba aku ceritakan aku. Merapik aja Umat ni. Kau nak ke mana? Nak jalan-jalan sekejap, Umat. Aku ikut. Tak usahlah. Mani suka bersendirian malam ini. Biar aku tinggal seorang di sini, cakap dengan tiang, dengan tembok, dengan bangku, sementara menunggukan kau dengan Petir balik. Jangan marah ya, Umat.
Kau sajalah anakku seorang, Petir. Petir tak sampai hati nak menerangkan kepada Mak. Sekarang barulah Petir tahu, Mak. Rupanya darah Mak yang mengalir di jiwa Petir. Betul, Petir. Sekarang Mak baru tahu. Mak telah sembunyikan rahsia ini kepada kau. Mak menyesal, Petir. Petir! Petir! Sekarang, Mak mesti menerima segala kutukan karena membunuh kau, Petir.